apa yang aku share dengan korang, konten aku bukannya konten fake. Welcome to YouTube channel CEO Travel. So, hari ni aku nak buat vlog. Aku nak test kamera DJI Action 5 Pro. Kalau korang tengok video-video aku yang aku pergi Central Asia, contoh Uzbek lah, yang baru ni aku pergi Thailand, itu aku guna DJI Osmo Pocket. So, dia beza lah sebab kalau untuk DJI Osmo Pocket 3 tu kau boleh buat macam cinematic macam tu kan. Tapi untuk kamera action cam, aku tak pernah try untuk buat vlog YouTube. Tapi kalau dekat TikTok dengan Instagram dah banyak lah aku post. Jadi hari ni aku akan test lah dia punya low light, dia punya aku akan shoot dalam bangunan. Sebab lagi aku akan pergi KLCC. Sebab sekarang aku tengah basuh kereta, tu nampak. Lepas aku akan pergi KLCC, aku akan shoot dalam bangunan, tengok kualiti dia macam mana, low light dia. Dalam masa yang sama boleh borak dengan korang. So, tujuan aku buat account YouTube CEO Travel ni, kalau korang nak tahu, sebab aku nak travel. Jadi korang peliin kenapa sebab aku nak travel. Sebelum ni, aku memang travel. Sebelum aku buat konten dekat TikTok, sebelum aku buat konten dekat Instagram, aku memang selalu pergi travel. Tapi, aku pernah ada angan-angan lah, ataupun aku pernah ada, orang panggil apa ni, impian lah. Kau boleh pergi travel dengan tenang tanpa kau fikir ada income masuk. So aku try lah buat dekat media sosial, dekat YouTube, dekat TikTok, dekat IG. Ya, memang aku boleh dapat collaboration lah, collaboration dengan brand, macam-macam apa semua. Tapi dia untuk siapkan klien punya konten tu, aku terpaksa balik Malaysia untuk shoot, ataupun aku kena ambil barang daripada klien, ataupun benda-benda tu aku kena settle dekat Malaysia. Sebagai contoh TikTok, aku kena post TikTok aku dekat Malaysia. Kalau aku post dekat luar negara, engagement akan dapat untuk luar negara lah. Jadi aku kena balik Malaysia, aku kena post video dulu apa semua, and then aku boleh travel balik. So tujuan untuk buat YouTube ni sebenarnya aku nak monetize dekat YouTube. Sebab dekat YouTube bagi aku lebih fleksibel. Masuk fleksibel, kau pergi mana-mana negara, aku boleh edit kat luar negara, aku boleh post dekat luar negara. So kalau aku post kat luar negara, aku akan dapat bayaran daripada view, monetize, ads, apa semua. So itulah plan aku. Sebab travel ni aku buat bukannya untuk konten, kalau korang nak tahu. Sebab travel adalah passion aku. Aku memang minat travel, and then aku buat konten untuk aku share tips ataupun guide untuk orang lain boleh gunakan rujukan. Sebab bagi aku simple kan, jadi manusia, jadilah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang lain. So kita sambung sekejap lagi dekat next destination. 3, go! So sekarang aku dekat KLCC. Nak test untuk kamera ni punya low light dalam bangunan macam mana. Kamu boleh tengok. Okay. So sekarang sebenarnya aku nak pergi Uniqlo. Sebab bini aku, dia ada beli barang kat Uniqlo. Nak pergi ambil je. Dia ambil barang kat Uniqlo. Lepas tu nanti aku cuba bawa korang jalan-jalan dekat kawasan ni macam mana. Kamera ni dia memang ada dekat setting dia untuk shoot low light. Kalau kau nak tengok ni, kalau shoot video travel selalunya, nampak orang ramai tengah jalan kan, kau kena ada lah bercakap depan orang. And then secara jujurnya, kalau kau tengok video aku dekat TikTok ke, dekat YouTube ke semua, aku tak pandai buat color grading lah. Aku tak pandai buat color grading, bermaksud aku shoot, aku set up auto. Noob kan. Bukan aku tak nak buat, bukan aku tak nak belajar benda tu. Benda tu makan masa. Sebab aku ni kid travel. Kid travel maksudnya kadang-kadang sebulan 2 trip, kadang-kadang tiap bulan aku ada trip. Jadi kalau aku nak buat color grading apa semua, dia akan ambil masa lah untuk aku siapkan satu video. Jadi aku nak shoot cepat, itulah pakai auto. Macam sekarang pun aku pakai auto. Ya. Nak pergi Uniqlo ambil barang. So proses pick up barang. Baju winter, kalau standby. Kalau korang nak main winter, sekarang kan musim winter, ramai orang pergi travel lupa. Ni, dia ni ada dia. Tapi secara jujur lah, kalau travel time winter, benda yang wajib ada bagi aku lah. Benda ni wajib kalau tak tangan kau beku. Bila tangan kau sejuk, satu badan kau dah tak boleh nak kontrol. Okay, ini pun lagi satu benda wajib kena ada. So harga dekat Uniqlo RM60. Okey lah. Dia beza di Decathlon dalam RM40. Seluar dan baju. So bagi aku kan, kalau aku pergi travel, benda ni kadang-kadang aku pergi musim spring pun aku standby je dalam bag. Sebab dia sangat membantu. Sebab aku ni jenis tak tahan sejuk. That's why aku jarang pergi travel time winter, sebab aku tak suka sejuk. So memang kena ada benda ni kalau korang pergi travel time winter ke spring ke. Sebab kadang-kadang spring tak tentu juga tau. Pergi kau travel time spring tapi tiba-tiba ada salji. Teruk nak menahan. So bini aku tak settle lagi.
Okay, bini aku dia first time beli Uniqlo online sebab dia kata harga dekat online lagi murah daripada beli kat store. So sekarang dia patutnya kena pick up hari ni. Dia dah set date untuk pick up. Lepas tu dia cakap apa? Dia kata pukul 7 malam boleh ambil. 7 malam. Nanti dia hantar email. Time beli tu. So dia kata 7 malam baru boleh ambil. Jadi sekarang kita pusing dekat KLCC sampai pukul 7 malam. Sekarang ni pukul 5. 5 hari ni hari Isnin. Kau tengok Isnin KLCC. Bapak ramai. Sekarang aku plan nak pergi makan. Okay, macam korang sendiri personal, kalau korang datang KLCC, korang makan apa? Aku tak tahu nak makan apa tu KLCC. Tapi kalau tanya, setiap kali pergi travel, balik travel, benda yang kita akan cari, nasi kandar weh. Aku nak cari nasi kandar, so nak pergi nasi kandar Pelita. Dari sini boleh jalan kaki je. Jom aku bawa korang sekali. Sini kita boleh test low light betul-betul. Sejujurnya kawasan ni gelap gila ni. Tapi dia ada pintu keluar kot. Ikut jalan ni tak silap. Sana. Ni. Kot. Aku tak ingat. Aku rasa ada jalan keluar ikut sini. Tapi sekejap kita tengok. Oh ni kalau nak naik menara Petronas lah. Aku tak nak naik. Tapi nak keluar. Ada abang polis yang tunjuk. Sana. Nampak tak? Kadang-kadang kat negara sendiri tak habis explore. Oh tu lah kereta tu. Aku cari kereta tu. Kereta tu kat atas tu, nampak tak? Korang nampak tak? Atas. Tu, kereta Petronas, nampak? Salah jalan dia bawa. Orang jangan ikut dia jalan sesat. Tak, sebab dulu tak silap aku boleh keluar dari sini, ada jalan keluar. Jadi aku dah lama tak lalu sini. Aku try lah nak lalu sini sebab kalau korang perasan, dia ada satu tempat yang ada air pancut tu, yang orang foreigner suka ambil gambar apa semua dari situ. Itu ada. Aku nak try pergi kat area situ. Tapi tak ada. So untuk setting sekarang aku masih guna setting low light. Sebab aku nak kena test. Sebab aku ada next trip. Aku nak kena test daripada segi audio kamera ni, daripada segi kualiti kamera ni, macam mana aku boleh bagi footage yang terbaik tak untuk korang. Kena keluar ikut sini juga. Dan tak ada jalan sana, aku lupalah jalan tu. Sebab dia boleh tembus dekat, kalau korang perasan dia ada dekat sana tu kan ada macam kolam yang orang boleh ambil gambar dekat public bank apa semua kan. Dia boleh dari sana. Ini normal balik memang aku pakai auto. Secara jujur bila aku tengok orang buat video, buat color grading apa semua, memang cantik. Tapi kalau macam aku ni jenis trip 2 bulan sekali atau sebulan satu trip lah. At least bila aku pergi satu trip, aku ada masa sebulan untuk aku nak edit. Yang kau tengok video-video orang buat color grading tu bukan senang tau. Sebenarnya susah. Lepas tu dia nak kena shoot lock tu, gambar tu kosong, tak ada apa-apa color. Lepas tu baru nak colorkan. Benda tu susah tau sebenarnya. Jadi macam aku cakap kat awal tadi, aku ada plan nak pergi travel lama, 3 bulan, 2 bulan ke apa semua. Jadi aku boleh edit cepat untuk aku share dengan korang. Ui, matahari terang. So untuk aku boleh edit dan share dengan korang cepat, aku rasa style content sekarang yang aku buat lah. Cuma aku tahu ada kelemahan aku sendiri daripada segi storytelling. Aku banyak belajar 2-3 hari ni pasal storytelling dekat YouTube. Instead daripada aku selalu bagi tahu korang contoh lah. Aku tunjuk kat korang macam ni. Okay guys, ni KLCC. Sepatutnya bukan macam tu lah. Sepatutnya aku kena cerita. Korang nak tahu tak, KLCC ni adalah tempat yang aku selalu datang apa semua, bercerita pasal tempat tu. Bukannya aku bagi tahu korang apa tempat tu. Lagi satu, aku memang jenis suka bercakap. Bila aku suka bercakap, korang kena dengar lah aku bercakap macam ni, membebel apa semua. So aku harap kualiti dia better, lebih better daripada DJI Osmo Pocket, ataupun at least sama kualiti aku dah okey dah. Sebab nanti DJI Pocket 4 dah nak keluar dah, kita tak tahu. Aku rasa takut mesti lagi cantik, lagi best. Kalau kat sini memang selalu pack dengan foreigner. So kita jalan lah, kita tengok orang datang sini nak ambil gambar apa semua dekat bangunan ikonik kita tu. Okay, sekarang aku off mic ni. Aku pakai memang DJI ni punya mic. Kita bersama-sama uji kaji, sama-sama belajar kat sini. Aku at least kat sini korang dapat ilmu, aku pun boleh share ilmu juga. Kalau audio tak pakai apa-apa mic, aku tak tahu DJI okey tak. Kalau okey memang lebih senang lah. Jadi aku tak perlulah letak mic.
Suara clear, korang boleh dengar apa yang aku cakap. At least dah okey dah. 应该在家边没有这种手表这个表里这种。 Tapi mesti suara pakai mic lagi clear kan. Aku pasang balik mic. So kita jalan kaki sekarang. Jalan nak pergi apa nama tu? Pelita. Tak tahulah, kita orang Malaysia ke. Sebab dekat Malaysia, selagi boleh dapat nasi kandar ke, nasi lauk-lauk ke, selagi nasi aku akan makan puas-puas ni. Sebab nanti kat luar kadang-kadang, aku pernah time travel. Aku rasa dalam seminggu tau tak dapat nasi langsung. Rindu. Dan sekali jumpa kedai Arab, dapatlah juga makan nasi. Tapi tu satu benda lah aku respect. Kalau dekat Europe ke apa semua, kalau kau pergi nak melintas dekat jalan-jalan macam ni, walaupun orang tu bawa kereta, lampu dia hijau, dia nampak orang melintas, dia respect orang nak melintas, dia akan bagi lalu dulu. Dia akan bagi jalan. Kau tengok, ini yang pelik satu perangai dia. Kat overseas kan, dia boleh jalan, relax apa semua. Tapi kalau kat Malaysia aku ajak jalan, kau tengok. Panas biasa lah, suka panas. Macam aku cakap tadi dalam Uniqlo dia aku cakap kan, aku memang winter aku kurang sikit nak travel winter. Aku memang suka panas. Lagi panas, lagi banyak matahari, lagi bagus. Dalam masa yang sama, siapa yang dah tengok video aku ke apa ke, aku perlu feedback daripada korang juga. Korang just komen je. Korang rasa apa yang aku perlu repair lagi, apa yang perlu aku, ataupun ilmu korang tu aku perlukan juga. So korang komen je. Dan dah tengok, janganlah lupa Subscribe. subscribe lah guys. So aku sebenarnya aku punya untuk follow nak kena ada subscribers 1000 dah. Watch time aku kurang. Tapi aku suka cabaran baru. YouTube adalah benda baru, so aku akan keep going buat. Sekarang aku nak belajar konsisten dulu. Akhirnya sampai Pelita. Lapar weh. Sebenarnya jujur lapar ni. Kan bini aku masam tu, kau tengok lepas makan dia ciri ke kata. Dia akan bercakap lepas makan. Aku banyak tengok lah orang luar kalau datang Malaysia nak cari nasi kandar, dia orang akan datang sini. Sekarang kita kursi banyak, so tak payah risau, kita ambil nasi dulu. Apa? Gelap, aku kena pakai low light balik kot. Boleh minta dia goreng yang ni. So ni. Ada. Bukan apa, daging ke ayam. Daging ayam. Macam ni kita? 5 daging ayam. Daging so dia makan daging. Dah ambil daging, benda wajib ni ni kena ada. Ini pembuka selera tau. Selera. Ya, satu kali 2 orang. Teropok 1. So bila shoot pakai DJI Action ni dia lain sikit lah. Kalau tak, aku pakai Osmo dulu, aku gerak kiri kanan, aku makan ke pun dia ikut. Yang ni dia jadi static lah. So ni lauk aku makan, ada daging hitam. Benda ni aku cakap tadi wajib, cili, and then bende. Aku makan dulu, jumpa korang lagi. Sekarang dah habis makan. So jalan balik, pergi ke KLCC balik. Selalunya kalau korang tengok YouTube aku kan, aku seorang bebel kan. Lepas ni kan, aku nak train dia supaya jadi bebel juga. Mungkin aku terpaksa cari lagi satu kamera, bagi dia pun pegang. So aku bercakap belah sini, dia bercakap belah sana. Boleh tak? Boleh. Lepas ni kau tengok, dia lagi banyak cakap dari aku lagi. Kita tengok kita test dulu. Sekejap. Okay, so sekarang kita nak pergi mana? Taman. Kau pergi minum kopi? Boleh minum. Apa lagi aku lupa nak cakap lah. Aku banyak juga dapat soalan ataupun ada orang komen, kadang ada orang komen lah bila aku live, ada orang bagi tahu ataupun dalam komen aku selalu travel sponsor boleh lah. Okay, aku cerita lah kat sini. Ya, orang sponsor alhamdulillah. Lagi banyak orang sponsor alhamdulillah. Tapi sebenarnya reality, aku nak cerita pasal reality lah. Asal dia, sebelum aku buat konten, memang aku travel. Tapi mungkin setahun 3 kali ataupun 3 trip ataupun 2 trip je. Okay, tapi trip tu lama lah, dalam 10 hari macam tu. Lepas aku fokus buat konten, baru kalau ikutkan, baru nak masuk 2.5 tahun kat 3 tahun lah. Alhamdulillah, back to back ada trip. Sebab apa? Sebab macam ni,
Bila aku dah start buat konten, sebelum ni aku pakai duit aku sendiri. Aku pergi Europe apa semua. Tapi bila aku dah Europe tak ada sponsor. Europe tak ada sponsor. Yang aku pergi Central Asia pun tak ada sponsor. Semua pakai duit sendiri. Cuma dekat mana yang aku ada kelebihan, bila aku dah buat konten, aku banyak dapat sponsor. Sponsor lah macam-macam lah. Bukan sponsor lah, kena buat video untuk klien. Contoh aku buat untuk Clue, aku buat untuk apa lagi, aku buat untuk Wisecard, aku buat video-video sponsor tu. Daripada duit video sponsor tu kita kumpul, and then kita guna next trip untuk invest balik untuk konten. Jadi that's why lah kalau korang tengok back to back, and then bila dah selalu sangat back to back, sebenarnya kau penat bila dah selalu travel. Jadi itulah untuk bulan ni, bulan 12 ni, mana ada kita pergi mana-mana. Kita dah penat nak rehat, memang nak rehat kau. Tapi tahun depan korang tunggu. Tahun depan ada trip best yang aku nak share dengan korang tu. Yang aku cakap, korang tolong cukupkan watch time aku untuk aku. Kalau boleh aku travel tak nak balik Malaysia lah setahun, 2 tahun, lepas baru aku balik. Tadi aku cerita sampai mana? Pasal travel tadi. Lepas aku dah dapat sponsor. Tapi sebelum aku start full time, sekarang ni aku boleh kategorikan aku berani letakkan diri aku sebagai full time content creator lah. Sebab aku memang dah bebas. That's why aku plan nak travel lama-lama. Kalau ikutkan sebelum ni aku sama je macam korang. Kerja, aku pernah buat bisnes. Tapi aku ada satu benda aku nak buat, macam aku cakap, aku nak pergi travel tanpa fikir apa-apa masalah. Contoh aku buat bisnes. Walaupun aku buat bisnes, tapi aku kena handle lagi. Aku kena ambil tahu apa jadi bisnes kat Malaysia ke apa ke. Kalau aku kerja, aku ada tanggungjawab. Jadi aku nak menikmati kehidupan. Jadi aku nak berjalan tapi ada income. So aku dah buat research. Salah satunya tak lain tak bukan YouTube lah. Dapat tak banyak pun aku rasa boleh survive je kat luar negara. Contoh 4,000 ke 3,000 ke aku rasa sebulan dah okey dah. Kalau dapat lebih, Alhamdulillah. Sebab style travel aku memang style backpacker. Backpacker maksudnya aku berjimat semua benda. Tapi aku ada satu benda yang aku nak pesan. But travel ni dia tak ada betul, tak ada salah tau. Kalau kau jenis backpacker, kau pergi backpacker. Kalau kau jenis pakai agent, kau pergi pakai agent. Kalau kau jenis DIY, kau pakai DIY. Kalau kau travel luxury, pergi cari kepuasan korang masa travel. Weh, cantik pula kat sini. Sekejap, kita layan dulu. Wah, lama aku tak berjalan kat KLCC kat kawasan ni. Tengok ramai betul orang ni. Wah. Kita masuk dalam, kita cari tempat boleh duduk, boleh minum kopi ke apa ke. Tapi bini aku cakap dia nak belanja. Dia ada voucher ke apa, dia nak belanja apa? Coffee bean. Kenapa coffee bean? Ada reading voucher. Ada ke kat KLCC coffee bean? Kita try cari. Ataupun kalau korang tahu, korang komen. Ada juga orang tanya aku. So kita tanya bini aku sendiri lah. Ada orang tanya, bini aku tak penat ke ikut aku travel? Kita tanya dia sendiri. Tak penat. Tak penat. Suka. Yang kedua, macam mana? Memang sebelum kahwin pun travel Tak. Habis bawa backpack kadang-kadang berapa kilo ada. Backpack bini aku bawa selalunya 14 kilo. Tak berat? Berat tapi dia ada support kat pinggang kan. Dia kena cari beg yang mahal selesa nak bawa berjalan jauh. Bagi aku benda ni rezeki lah. Rezeki. Kenapa aku cakap rezeki? Dapat pasangan yang sekufur. Dia boleh layan, boleh buat apa yang kau minat. So ni lah nama dia, berjalan tanpa arah tuju. Sebab bila aku duduk rumah, aku banyak edit video apa semua, aku kadang-kadang burn out. Aku perlukan orang kata apa ni, jalan-jalan, pusing-pusing untuk nak tengok suasana luar. So aku dengan bini aku selalu buat macam ni lah. So, jalan-jalan tanpa arah tuju. Di sana, di sini. Tengok tadi lepas makan kan. Ni minum kopi pula. Itulah kelebihan orang Malaysia. Orang Malaysia memang suka macam ni pun. Dia apa nama ni? Makan. Lepas makan, lepak kedai makan. Cari kedai makan lagi. Makan lagi. Lepas tu cari kedai makan lagi. Lepas tu makan lagi. Lagi satu, kenapa aku suka share konten dengan korang dengan keadaan sekarang? Bagi aku boleh share reality. Kurang-kurang apa yang aku share dengan korang, konten aku bukannya konten fake. Dia belanja. Kan? Belanja kan? Ya, aku kalau minum nampak ni. Spanish latte extra shot. Minta tidur malam ni. Malam ni nak edit video yang aku tengah shoot sekarang ni. Yang ni minum apa? Ice chocolate. Okay, lepas minum sambung balik cerita Uniqlo dia. Barang dia kata dia dah dapat email. So tengok barang dia dah ready ke belum dia nak ambil. Lepas dah ambil dia nak potong. Oh, pick up kat sini. So ni. Okay. And then untuk potong pun dia kata dekat fitting room. Nanti orang dekat fitting room makan ukur and then potong. Baik beli kat store je kan.
Dia beli online 200. So jawapan dia sebenarnya sama je harga kalau beli dekat store ataupun beli online. Tak lah, sebab orang ada voucher. Oh, patutlah dia beli online sebab dia ada voucher. So korang ikut korang lah. Kalau korang setengah orang dia tak suka tengok dekat kedai, dia suka beli online. Setengah orang dia suka beli kat kedai. Kalau macam aku lebih prefer kat kedai. Aku boleh tengok, aku boleh try barang tu dan aku puas hati aku beli. So aku rasa video aku ni dah panjang. Aku bebel daripada awal aku sampai kat sisi ni apa semua sampai sekarang aku dah nak balik. Korang kalau ada apa-apa cadangan ataupun korang nak aku repair ataupun korang nak aku cerita pasal apa, korang boleh komen dekat bawah. Macam biasa korang dah tengok video aku, jangan lupa subscribe. Untuk tu tanda support aku, korang subscribe, korang like, korang komen. So aku ciao dulu. Bye.